Assalamualaikum. Saya merupakan hos Maya untuk aplikasi pewarisan.mi. Perancangan pewarisan adalah sangat penting bagi memastikan urusan pusaka di kemudian hari dapat dilaksanakan dengan mudah dan teratur. Ia merangkumi proses mengenal pasti semua harta yang dimiliki serta mengenal pasti waris-waris yang berhak. Perkara ini telah diterangkan dengan lebih terperinci dalam tutorial kalkulator faraid. Tuan-puan boleh merujuk pautan yang disediakan di bawah. Namun, satu masalah utama yang dikenal pasti menyebabkan ramai waris tidak melaksanakan pengurusan pusaka ialah ketiadaan modal. Pernahkah tuan-puan terfikir, siapakah yang akan menanggung kos pengurusan pusaka apabila kita sudah tiada nanti? Walaupun harta pusaka yang ditinggalkan mungkin bernilai tinggi, jika tiada dana untuk memulakan proses, harta tersebut akan terus terbeku. Dalam kebanyakan kes, kos pengurusan pusaka sebenarnya tidaklah besar, namun ia tetap merupakan kos yang perlu dikeluarkan oleh waris. Ada kalanya, pertelingkahan berlaku antara waris tentang siapa yang perlu mendahulukan modal bagi memulakan proses ini. Atas sebab musabab inilah, pewarisan menyediakan skim Khairat Plus yang murah. Skim ini menggabungkan modul penyediaan pewarisan dengan skim takaful yang ringkas dan mudah. Melalui pakej-pakej yang ditawarkan, tuan-puan boleh menyediakan perancangan pewarisan lebih awal. Dan sekiranya berlaku kematian, akan tersedia dana awal bagi membantu waris memulakan urusan pusaka. Dana ini membantu waris memulakan proses pengurusan pusaka, seterusnya mencairkan harta yang terbeku dan membolehkan mereka mengakses harta-harta tersebut. Skim Khairat Plus mengandungi dua komponen utama. Pertama, akses kepada penyediaan dokumen-dokumen pewarisan. Kedua, perlindungan takaful. Pakej yang kami tawarkan adalah kos rendah dan mampu dimiliki oleh semua golongan masyarakat. Dengan yuran serendah RM80 setahun. Ya, setahun. Bukan sebulan, tuan-puan sudah boleh mengakses aplikasi pewarisan dan memulakan perancangan pewarisan. Ianya juga termasuk dalam penyediaan wasiat, dokumen pesanan kepada waris serta dokumen pewarisan. Kami juga menyediakan pakej bernilai lebih tinggi dengan perlindungan sehingga RM50,000 dengan perbezaan yuran yang minimum. Terpulang kepada tuan-puan untuk memilih pakej yang paling sesuai. Dana segera daripada pakej ini boleh membantu waris meneruskan kehidupan sementara menunggu proses pengurusan pusaka diselesaikan. Walau bagaimanapun, oleh kerana skim ini dibangunkan bersama syarikat takaful, penyertaan adalah terhad kepada pengguna yang berumur di bawah 64 tahun pada tarikh hari lahir berikutnya semasa pendaftaran dibuat. Tetapi, jika anda akan genap 64 tahun pada hari lahir seterusnya, anda tidak lagi layak untuk menyertai skim ini. Setelah menyertai skim ini, perlindungan boleh diteruskan sehingga umur 70 tahun. Bagi pengguna yang telah melebihi had umur tersebut, kami menyediakan skim khas tanpa perlindungan takaful. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut. Sila ikuti sambungan video ini untuk cara bagaimana untuk melanggan Khairat Plus.